Assalamualaikum guys. Aku nak update progress yang terakhir lah untuk jambatan gantung ni. Aku tengok memang dah siap dah. Dah siap cat dah semua. Ni pun dah cat ya. Dia punya ni pun dah cat. Kemudian aku dah test dah. Memang tak ada goyang ya. Tepi ni pun dah ada pagar ya. Dah ada pagar. Lebih selamat lah, lebih selamat. Memang cantik lah, memang cantik daripada yang sebelum ni lah. Goyang pun tak ada sangat. Tak ada goyang sangat. Dalam kesempatan yang ada ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak ya kepada Jaguar Kelantan ya, kerana telah berjaya membina satu jambatan gantung yang memang cantik lah ya, dan lebih baik daripada yang sebelum ni lah. Dalam masa yang dalam masa yang agak cepat juga ya. Aku sangat bersyukur ya, jambatan ni dapat disiapkan sebelum musim banjir ya. Musim banjir, alhamdulillah ya. Jadi orang kampung dan guru-guru kat sini dapat menggunakan jambatan ni lah dengan baik lah. Kalau kita tengok, memang berbeza daripada sebelum ni. Dia buat lebih kemas lah ya, daripada yang sebelum ni. Jambatan ni dibina dengan lebih kemas, lebih cantik ya, lebih cantik dan lebih kukuh ya, lebih kukuh. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Jaguar Kelantan ya, kerana berjaya menyiapkan jambatan gantung yang menjadi ikon SK Bala ni dalam masa yang agak singkat dan lebih baik daripada yang sebelum ni. Jadi aku harap musim banjir nanti jambatan ni tak adalah apa. Aku harap musim banjir nanti tak ada masalah lah dekat jambatan gantung ni. Jadi korang tengok nantilah ya, Cikgu Ben akan bawa motor. Tengok, kita tengok ya, bergoyang ke tak bergoyang ya jambatan ni. Jambatan gantung mesti ada goyang kan, tapi sikit sangat lah ya. Jadi memang bagi aku memang baik lah ya. Sebab pagar pun dah ada, lebih selamat lah untuk kanak-kanak ya, untuk kanak-kanak OA di sini ya. Sebelum tu kau tengok dulu pemandangan sungai kat sini ya. Jadi kita tengok ya, Cikgu Ben bawa motor. Kau tengok tak ada bergegar ya. Tak ada bergegar. Kalau kau nampak belah sana lagi tinggi ya, berbanding belah sini ya. Belah sini. Okay, jadi harap-harap musim banjir nanti tak ada apa-apa yang kritikal lah berlaku ya. Okay lah geng, nanti kita jumpa lagi dalam next video ya.